berkemampuan banyak tu. Jadi itulah maksud dia, kereta yang kita reka yang dicipta oleh penciptanya, dia akan memberikan kerangsangan kepada pemandu atau pemilik. Oh, kereta aku ada meter 220. Adakah kereta tersebut mampu untuk mencecahi 220? Cubalah. Tidak. Cuba dulu lah tu. Tak dapat. Saya dah cuba bermacam-macam kereta. 220 adalah bagi kereta yang bersisi 1.6 ke bawah. Jadi kalau kereta tu 800 cc, boleh ke dia letak pada 200 meter tu? Tak logik. Dia gunakan logik juga. Jadi pro logik dengan logik ni ada kaitannya kepada human factor, human manusia. Jadi apa yang nak ceritakan di sini adalah meter itu tidak melambangkan kelajuan sesebuah kenderaan tersebut. Meter adalah memberi penunjuk anda kepada pemandu supaya berapa kelajuan untuk mendapat ratio pusingan tayar roda yang tersebut equivalent to that meter. Itu sebab kereta kita perlu diimbangtara setiap kali 6 bulan supaya penggunaan tayar kita berkeadaan dengan selesa, keempat-empat tayar tu dengan kawasannya yang sama rata. Jadi kalau kita tidak imbang dia, kita tidak ada buat on wheel alignment, jadi tayar tidak akan sama, kelajuan kereta kita tidak akan sama. Tayar kita akan kehausan bunga yang berbeza-beza. Dengan ada penyambangan ke penjejaran kepada tayar kita akan memberikan impak yang baik pada kocek kita. Penggunaan bahan bakar paling bagus, pelepasan asap paling bagus. Jadi kita akan sentiasa menjaga keselamatan. Jadi kelajuan itu pada meter 220, enjin yang berkuasa hanyalah 1.6 yang hanya horsepower adalah 93 dan 95 semaksimal 110 untuk standard horsepower. Boleh ke dia memecut sehingga 220? Payah. Datuk cuba berapa itu? 1.6 maksimal boleh pergi 18 je. 109.